Hai, Assalamualaikum semua. Okay, video ni khas lagi sekali untuk calon-calon yang akan pergi ke interview music education UiTM Shah Alam. Saya dapat banyak frequently asked question FAQ yang selalunya ditanyakan lah oleh calon-calon. Okay, so soalan yang saya selalu dapat lah berkaitan dengan performance, kena menyanyi bawa -1 ke? Okay, kalau awak pilih vocal as your major instrument ataupun as your option untuk audition nanti, awak nak nyanyi kan, awak kena menyanyi secara acapella je dek. Maksudnya awak kena nyanyi without -1. Awak tak perlu sediakan karaoke version. So lepas tu awak menyanyi, lepas tu ada karaoke, tak perlu. Okay, awak just nyanyi acapella saja. Maksudnya suara awak saja, only your voice. Okay, next dia tanya boleh ke nak menyanyi sambil main instrumen. Contohnya dia nak menyanyi sambil main gitar kan. Saya rasa boleh, tapi ikut kepada budi bicara panel lah, panel yang akan interview awak nanti. Kalau dorang bagi just play je sambil you menyanyi. Tapi nanti panel akan, kalau awak betul-betul bagus dan bakat, panel akan pilih lah awak bagus dekat which instrument, either vocals or instrumen yang awak main tu lah, contoh gitar ke piano ke, macam tu. Okay, next, duration. Dia tanya pasal duration berapa minit bang untuk persembahan. Dekat guideline tu ada tulis 5 ke 10 minit duration saja. Minimum 5 minit, maximum 10 minit. Tapi kalau ikut kepada panel juga, kalau dia nak dengar lagi you punya performance, kalau panjang-panjang lah. Kalau panel tu cut it short, like tiba-tiba you tengah nyanyi, lepas tu dia cut, just ni lah. It all depends on panel. Okay, next, soalan yang calon-calon tanya, apa je soalan yang akan ditanyakan oleh panel? Okay, ni berdasarkan pengalaman saya, selalunya panel akan minta you introduce yourself, about your music background, about your academic, ada nyamuk lalu, academic, you punya participation, apa-apalah segala penglibatan you dulu. Mungkin dia akan tanya juga berkaitan dengan music knowledge, basic music knowledge. And then mungkin dia akan tanyakan yang berkaitan dengan isu semasa. Mungkin it depends on panel juga, as I said. And then dia mungkin akan tanya pasal yang berkaitan dengan education lah. Okay, so just prepare for those things untuk question yang akan ditanyakan oleh para panel. Okay, next, dia tanya, bang, mock teaching tu macam mana? Wajib ke? Mock teaching sangat wajib dek. Sebab you nak ambil music education ni, you kena sebab cikgu kan, kita nak jadi cikgu, kita kena pandai mengajar, dia orang kata. Mock teaching ni, you kena mengajar. Masa interview tu, you kena mengajar topik-topik yang berkaitan dengan music. Maksudnya tak kisah, you nak ajar basic rhythm, basic contoh you nak ajar basic drums, basic snare, basic vocal warm up, apa lagi, cara nak main gitar ke. So you have to show your mock teaching di hadapan panel lah. So panel akan tengok your teaching. So diorang akan observe and all that semua. So macam tu lah. Itulah mock teaching dek. Basically you kena berlakon jadi cikgu, and then the panel will be your student lah. So diorang akan observe. Okay, betul you contoh. Okay, you masuk. Okay, hi, Assalamualaikum, my students, for today's class we are going to teach, we going to learn about note values, contoh begitu. So you have to berlakon, memang betul-betul berlakon macam jadi seorang cikgu lah. Tengok, baru interview kau dah kena berlakon jadi cikgu. Itulah basically mock teaching. Okay, lastly, paling diorang ramai tanya saya, listening test tu macam mana bang? Okay, listening test kita ada dua aspek yang you kena buat, which is the first one is melodic dictation, and then the second one is rhythmic dictation. Apa benda tu dua-duanya? Okay, firstly you kena buat melody. Melody ni you have to hear the melody that will played by panel. Basically you just have to sing the melody line lah. Contohnya macam ni dek, kita mainkan contoh. Okay, nyanyi balik. La 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 la. Okay, and then panel tu main lagi. Dia main lagi. Dia tak main satu, dia akan main banyak. Okay,
Dia main lagi. Sing. La 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 la. Itu dia dek, melody yang you kena dengar dan you have to sing back lah. So panel akan mainkan random punya melody line, so you just have to sing. Next kita ada rhythmic dictation. Rhythmic dictation basically tadi melody, but this time kita fokus on rhythm. Okay, rhythm tu contohnya panel tu akan main macam ni. Clap balik. Dia main lagi. Clap. Itu dia listening test yang calon-calon perlu buat lah. Basically melody dan juga rhythm macam tu. Okay? So itu saja FAQ yang selalu ditanyakan daripada calon dekat DM lah, DM saya semua kan, tanya ni macam mana ni. And actually ada lagi satu yang saya nak bagi tahu, extra information lah. Kalau yang korang yang calon-calon nak pergi ke interview tu, mohon untuk tidak membawa orang-orang yang tua, contoh macam your nenek atau your atuk-atuk, sebab interview ni mungkin akan mengambil waktu yang sangat lama. Dia lama tu sebab apa tu? Sebab nak menunggu. Okay, sebab kita interview secara sorang-sorang, one by one. Maksudnya masuk bilik tu sorang-sorang. So bayangkanlah calon ada dalam 100-200 kan. So, jadi akan family awak akan menunggu waktu yang lama lah. So saya sarankan untuk tidak membawa especially atuk atau nenek yang sudah tua dan uzur untuk ikut sekali inilah masa awak audition nanti. Okay, so last sekali untuk giliran, siapa datang dulu dia akan interview dulu. First come first serve dia. So kalau korang nak interview dulu, datanglah awal lah. Pukul 5 korang dah kena duduk dah dekat UiTM Shah Alam Fakulti Muzik tu. Okay, so siapa datang awal akan di-interview awal lah. Basically sebab nanti kita akan panel-panel akan kutip dokumen-dokumen korang nanti. So dokumen tu akan susun lah. Siapa yang atas akan interview dulu. Okay, so saya rasa itu saja untuk explanation FAQ. Saya ingin mengucapkan all the best. Semoga adik-adik yang pergi interview Music Education UiTM Shah Alam Ahad ini akan buat dengan terbaik. Okay, good luck. All the best.